Tapi tukun itu ialah satu binaan supaya ikan datang, bertelur, membesar dan dia akan keluar. Ada tukun yang kita jadikan untuk menyelam, aktiviti menyelam. Biasa menyelam. Alhamdulillah tak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Influencer Japan Bincang-Bincang Set Kita. Okey, jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, untuk hari ini kita alhamdulillah sangat-sangat beruntung hari ini kita bersama dengan seorang tetamu hebat, sangat-sangat hebat hari ini, iaitu Tuan Ismail bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kelantan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Ada bersama dengan kami. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan sesi soal jawab kita pada hari ini, kita nak minta Tuan Ismail kita untuk perkenalkan diri sedikitlah untuk kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya bagi pihak Jabatan Perikanan Negeri Kelantan ingin saya rakamkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Kelantan di atas kesudian pihak tuan untuk menjemput kami untuk bersama-sama pada program kali inilah. Julung-julung kali kita pihak jabatan untuk bersama dengan pihak Jabatan Penerangan. Suka saya perkenalkan diri saya, nama saya Ismail bin Ibrahim, berasal dari Kuching, Sarawak. Berumur 47 tahun lah. Jadi alhamdulillah pada tahun ini saya telah berkhidmat selama 23 tahun dalam Jabatan Perikanan dan saya baru sahaja berada di Kelantan ni lebih kurang setahun 3 bulan lah. Saya telah melapor diri pada Januari tahun lepas. Itulah sikit sebanyak lah. Mungkin slot kita ini bincang-bincang ni mungkin dari segi bahasa Kelantan yang mungkin tidak bertepat lah. Al-maklumlah kepada orang luar ya. Okay. Sedikit pengenalan daripada Tuan. Alhamdulillah. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan kita yang pertama. Iaitu kita mungkin ada yang tertanya-tanya, sebenarnya apakah fungsi ataupun peranan Jabatan Perikanan Negeri Kelantan? Jadi minta ulasan sikit. Jabatan Perikanan Malaysia sebenarnya berfungsi sebagai satu jabatan yang menguruskan sumber perikanan. Menguruskan sumber perikanan ini dalam pelbagai bentuk lah. Dari segi kalau kita bercakap, dari segi bahasa yang mudah kita fahami, kita berurusan kepada perikanan tangkapan. Nelayan kita menangkap ikan di laut. Kita juga bertanggungjawab kepada aktiviti akukultur, yang ini menternak ikan dalam kolam, dalam sangkar, pembenihan ikan. Dan kita ada satu lagi bidang yang baru, bidang yang sedang kita mantapkan atau kita tambah baik ialah segi pengurusan di perikanan darat, maksudnya di sungai, di tasik-tasik. Itu adalah salah satu fungsi Jabatan Perikanan kita lah. Selain daripada itu, kita juga menguatkuasakan Akta Perikanan 1985. Dan so dalam Akta Perikanan 1985 ni kita mengandungi beberapa aspek-aspek yang contohnya penglibatan kumpulan nelayan, penglibatan kaum belia dan juga dengan aktiviti-aktiviti pasca tangkapan, sebagai contohnya pemprosesan, nak buat ikan kering. Kalau di Kelantan ni ikan bekok. Dan satu lagi yang special pada saya di Kelantan ni ialah etok. Bukan semua tempat yang ada etok. Ini merupakan salah satu di mana jabatan berfungsi. Selain daripada kita menguruskan sumber itu tadi, kita juga berfungsi sikit sebanyak untuk meningkatkan ekonomi nelayan ataupun keluarga nelayan ataupun perkumpulan nelayan. Itu antara fungsi-fungsi kita lah. Dan kita juga sebenarnya bertanggungjawab untuk kita menggemblengkan sekumpulan nelayan ini dalam bentuk kumpulan MyKP.
My Community Perikanan. MyKP itu My Community Perikanan, yang mana tenaga-tenaga muda ataupun tenaga nelayan kita kumpulkan, kita satukan mereka dalam bentuk persatuan supaya mereka ini menjadi mata telinga jabatan. Itu satu. Yang kedua, kita juga membimbing mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Itu antara fungsi-fungsi jabatan lah. Selain daripada kita menguruskan sumber perikanan ini, kita ada juga aktiviti untuk kita meningkatkan pengurusan ikan dalam bentuk aktiviti konservasi. Umpamanya kita melabuhkan tukun, kita membuat pelepasan benih-benih ikan ke perairan umum. Tidak lain tidak bukan sumber-sumber ini akan menjadi sumber bekalan makanan kepada rakyat kita, khususnya rakyat di negeri Kelantan. Itulah sikit sebanyak fungsi Jabatan Perikanan. Jadi itulah dia. Jadi untuk tuan-tuan di luar sana mungkin ada yang tanya lagi. Jadi jelas pengarah sendiri disebut peranan Jabatan Perikanan pelbagai dari segi tugas-tugas saja yang memang jelas, dari segi perikanan dan sebagainya. Kemudian, kita nak tanya sedikit kepada tuan pengarah kita, apakah yang Jabatan Perikanan lakukan untuk pemeliharaan sumber perikanan melalui tukun? Jadi mungkin ada yang tak tahu apa itu tukun. Kalau macam saya pun tak tahu tukun ni apa. Rupanya macam batu besar macam tu lah. Jadi minta sedikit penjelasan. Okey, terima kasih di atas soalan itu tadi. Tukun tiruan lah. Tukun tiruan ni ialah sejenis atau satu struktur yang boleh kita katakan sebagai peranti mengumpul ikan lah. Dia adalah satu binaan. Kalau Jabatan Bangsa sekarang ni kita banyak membina tukun-tukun tiruan berbentuk konkret. Ada juga dulu kita buat tukun ni dalam bentuk besi keluli. Ada juga kita buat dalam dulu-dululah pernah kita buat dalam bentuk kita labuhkan tayar-tayar yang terpakai, tayar-tayar yang kita ikat dan kita labuhkan di laut. Sekarang ini kita lebihkan tukun kita adalah tukun yang dibina daripada konkret supaya ia lebih tahan. Cuma kita kena faham fungsi tukun lah. Tukun ini berfungsi dengan kaedah dia sebagai satu kawasan perlindungan kepada ikan, kepada ikan-ikan. Maksudnya kalau kata ada tukun, ikan akan berkumpul di kawasan tukun tu. Dia macam bila kita melaburkan tukun, tukun-tukun ini nanti akan ditumbuhi oleh plankton, coral, anak-anak coral dan sebagainya. Lama-lama dia akan membesar lah. Jadi tukun tu salah satu tempat yang pertama ikan untuk membiak. Untuk membiak. Yang kedua dia bertelur. Bertelur dan dia akan membesar kawasan tukun tu. Bila dia dah besar nanti, ikan tu dia akan keluar dari tukun tu lah. Itu konsep tukun. Maksudnya kita meletakkan sesuatu objek atau suatu struktur dalam laut supaya ikan besar datang, bertelur, membiak, dan membiak dia tu dia akan keluar balik daripada kawasan tukun dan dia akan boleh ditangkap, boleh dimanfaatkan oleh nelayan lah. Berbeza dengan unjam. Kita juga pernah dengar unjam. Unjam ni ada satu peranti untuk mengumpul ikan. Unjam ni kalau kita biasa kita tengok nelayan-nelayan melabuhkan konkret yang kecil dan disertakan dengan pelepah kelapa umpamanya. Tujuannya ialah supaya ikan-ikan kecil datang berkumpul dan ikan datang besar datang kat situ, maka di situlah nelayan akan boleh memancing. Itu prinsip tukun dan prinsip unjam ni yang agak sedikit berbeza lah. Unjam tadi dia seolah-olah memanggil ikan-ikan yang besar datang dan dimanfaatkan nelayan. Tapi tukun itu ialah satu binaan supaya ikan datang, bertelur, membesar dan dia akan keluar. Selain daripada fungsi tukun itu sebagai untuk menggalakkan ataupun untuk meningkatkan pengeluaran ikan dan sebagainya, tukun kita juga berfungsi sebagai tukun penghalang pukat tunda untuk menceroboh ke zon yang lebih rendah. Maksudnya di perairan kita, jabatan kita
macam kita kawasan. zonekan, kita zonekan. Ada 0 hingga 5 batu nautika untuk zon A, maksudnya bot tradisi, bot kecil. Zon B di antara 5 ke 12, dan zon C 12 ke 30, supaya setiap nelayan, setiap segmen bot ini mempunyai kawasan masing-masing. Jadi kita tidak menghendaki ada berlakunya pencerobohan, contohnya dari bot buka zon zon B masuk ke dalam zon A. Zon A. So di situlah kita meletakkan tukun-tukun kita ini berhampiran dengan zon itu tadi, zon tadi. InsyaAllah esok pun kami sebenarnya kita juga mempunyai program untuk melabuh tukun lah. Tukun kita itu sebagai satu alat penghalang supaya apabila untuk mengelakkan supaya nelayan-nelayan yang tidak sepatutnya berada di zon A tidak boleh menceroboh di zon A. Kita ada juga tukun yang kita panggil tukun rekreasi. Tukun rekreasi ini umpamanya kita menggalakkan ada aktiviti memancing. Maksudnya pemancing boleh pergi ke tukun tersebut, boleh memancing kat situ dan ikan tu boleh dimanfaatkan lah. Tapi dalam kebanyakan program-program Jabatan Perikanan ni, tukun kita dan sifatnya ialah sifat konservasi. Kita melabuhkan tukun, kita membiarkan tukun itu supaya dia sihat, ditumbuhi dengan plankton, ditumbuhi dengan koral, ada ikan bertelur, ada ikan boleh berlindung di situ, dan dengan harapan apabila ikan itu membesar, so dia boleh keluar daripada kawasan tukun dan boleh ikan itu dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan. Itu sedikit sebanyak tukun kita lah yang kita bina sejak banyak tahun lah, saya ingat. Jadi untuk tukun tu sebenarnya siapa yang sediakan, Jabatan Perikanan atau kita alhamdulillah di Kelantan ni kita setiap tahun kita ada mempunyai peruntukan untuk membina tukun lah. Dan ianya juga disokong oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri juga memperuntukkan sejumlah peruntukan kepada jabatan untuk kita bina tukun lah. Tukun tu memang kita bina dan kita yang labuhkan juga lah. Dan hasrat kita tidak lain tidak bukan, dia akan kembali balik kepada rakyat negeri Kelantan. Ya, khususnya. Penjelasan secara ringkas berkenaan dengan tukun. Macam saya pun tak tahu apa sebenarnya tukun ni. Kan saya tahu dukun. Itu berbeza pula kan. Jadi sejelas tadi kita dapat lihat bahawa kita dapat dengar sendiri penjelasan bahawa tukun ini dapat memberikan kesan positif bukan sahaja kepada ekosistem, malah kepada nelayan itu sendiri, yang mana ikan berkumpul di kawasan tukun, membiak dan kemudian keluar semula ke kawasan-kawasan tertentu lah. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana kesan positif tukun ini dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Okey. Baik, jadi untuk seterusnya kita nak tahu bagaimana impak ataupun kesan program tukun tiruan memberikan kesan ataupun manfaat terutamanya sekali kepada nelayan di negeri Kelantan lah. Jadi apa pandangan tuan? Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita telah mempunyai saban tahun kita mempunyai aktiviti melabuhkan tukun tiruan lah. Dan kita percaya, kita yakin akan ada impak positif daripada program yang telah kita rancangkan saban tahun lah. Selain daripada maksudnya hasrat tukun tadi untuk menambahkan bilangan ikan dalam perairan, dia juga dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan. Itu yang pertama. Semua kita sedia maklum, ikan ini kalau kita tidak urus dengan baik atau ikan tidak ditangkap, kita akan rugi sumber. Maksudnya ikan ini bila dia membesar, ditangkap, dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan dia akan kembali juga kepada kita lah selaku pengguna lah. Sebab kita juga nak makan ikan, kan? Itu dari segi aspek langsung, maksudnya ikan di laut ditangkap, kita makan. Yang kedua ialah ada juga tukun yang kita labuhkan khusus untuk aktiviti ekopelancongan. Kalaupun tidak berada di Kelantan, mungkin berada di negeri lain, senario ni lah. Ada tukun yang kita jadikan untuk
menyelam, aktiviti menyelam. Biasa menyelam. Alhamdulillah tak biasa. Tapi saya pernah tengok ada satu tempat berhampiran dengan negeri kita di Pulau Perhentian, dia ada tukun bot-bot rampasan, bot-bot asing rampasan yang telah ditenggelamkan sama ada pihak jabatan atau pihak agensi penguatkuasaan maritim APMM. Tukun-tukun ini berfungsi juga sebagai satu lokasi untuk pelancong-pelancong untuk menyelam. Untuk menyelam. Tengok sendiri kawasan tukun. Ya, betul. Dia salah satu aktiviti yang boleh kita perluaskan selain dari aktiviti ekonomi lain itu sendiri. So dari segi industri limpahan di segi industri perikanan ni sikit sebanyak boleh menggalakkan contohnya pelancong-pelancong luar datang ke tempat kita untuk melihat sendiri bagaimana tukun tiruan ini boleh berfungsi selain daripada ikan tadi, dia juga berfungsi untuk aktiviti agropelancongan. Memang ada di berhampiran dengan pulau Pulau Perhentian lah yang saya saksikan sendirilah. Tapi saya sendiri pun belum lagi mempunyai lesen menyelam lah. Sebab ialah biasa kalau untuk menyelam ni biasa kena ada lesen. Ya, kan? betul. Ataupun mungkin setengah tempat tu dia sediakan memang untuk menyelam tapi masih lagi dipantau oleh orang kata tour guide ataupun pembimbing. Ya, betul. Macam tu. Jadi tadi itulah dia, tukun bukan setakat memberi impak positif kepada nelayan, kepada penduduk setempat, malahan dapat meningkatkan dari segi agropelancongan terutama sekali di Kelantan lah. Yeah. Jadi kita nak tahu sebenarnya mungkin ada cabaran tukun tiruan ini sendiri. Mungkin ada cabaran daripada yang Jabatan Perikanan sendiri hadapilah berkenaan dengan tukun ini. Jadi apa boleh berikan sedikit ulasan lah berkenaan dengan hari ini. Terima kasih atas soalan tersebut. Dalam kita nak memastikan tukun kita ini sentiasa boleh berfungsi dengan baik, kita sedikit sebanyak sebenarnya menghadapi cabaran lah. Apabila kita mendapati terdapat bukti-bukti ataupun pencerobohan kemasukan khususnya vessel buka tunda lah. Kita selain daripada kita melabur tukun, kita nak memastikan tukun kita tu sentiasa fungsi yang baik, kita mempunyai satu program yang kita panggil GhostNet. GhostNet cleansing, apa ni? Pembersihan pukat-pukat hantu. Dia dalam struktur tukun yang kita bina ni, apabila sesuatu pukat melalui tukun kita, pukat itu akan koyak. Itu hasrat dia. Pukat itu akan koyak dan ikan ditangkap betul baliklah. Jadi pukat yang koyak yang tadi dia akan terlekat atau melekat pada tukun itu. Jadi kita saban tahun kita akan panggil kumpulan-kumpulan penyelam. Selain dari jabatan, kita juga menjemput pihak-pihak yang ada lesen menyelam ni bersama-sama dengan jabatan untuk kita melihat tukun kita balik. Kita keluarkan pukat-pukat yang melekat ini supaya dia tidak menjadi yang pertama dia akan tidak menjadi sampah dalam laut lah. So, yang kedua kita nak memastikan supaya tukun kita sentiasa berfungsi dengan baik. Dan itu antara lain lah cabaran kita dalam kita nak memastikan tukun-tukun kita ni sentiasa baiklah, sentiasa boleh ikan boleh datang membiak. Dan kita dapati memang sebenarnya sebetul-betulnya GhostNet ni bukan satu ancaman kepada pihak jabatan lah. Tapi alhamdulillah kita sentiasa diberi sokongan dan bantuan sama ada oleh pihak Ibu Jambat Perikanan ataupun Kerajaan Negeri untuk kita menyediakan satu peruntukan khusus untuk kita membersihkan tukun-tukun kita lah. Mungkinlah sedikit saya nak kongsikan, kadang kita jabatan ni kita tidak menceritakan kepada umum ni di mana lokasi sebenar kita melaburkan tukun, khususnya tukun-tukun yang sifatnya lah tukun konservasi. Kita tidak mahu ada setengah pihak ni
memiliki ataupun mendakwa inilah tukun dia kita nak supaya tangkaplah ikan dengan kaedah yang betul, kaedah yang baik supaya hasil mahsul dalam negeri kita ni dapat dimanfaatkan lebih baik kan. Itulah sangat antara yang inilah cabaran-cabaran lain dalam tukun ni, of course lah, maksudnya sebagai nature force yang kadang-kadang kita tak boleh nak halang. Ombak yang kuat, kadang-kadang dasar sebab untuk makluman kita apabila kita nak melabuhkan tukun tu sebenarnya kita dah buat kajian dah. Kita kena tengok dasar dia macam mana, keras ke lembut ke berpasir ke berlumpur ke, untuk kita sesuaikan dengan tukun yang kita bina. Tapi kadang-kadang dalam tempoh jangka masa panjang, kadang-kadang tukun kita juga boleh tenggelam. Sebab tukun kita besar. Tukun kita seberat 14 tan, 15 tan, ada sehingga 20 tan. Bergantung kepada lokasi, bergantung kepada apa jenis tukun yang kita hendak. Kenapa besar tu ialah supaya contohnya tadi berpenghalang pukat tunda tu, apabila pukat terkena pada dia tak lari, tak lari, dia stay kat situ, tapi kesannya pukat nelayan menceroboh ni boleh koyak tinggal di situ. Ya, betul. Baik, jadi itulah dia serba sedikit kesan daripada pukat-pukat yang mana tersekat, kemudian terkoyak, kemudian ditinggalkan. Dan kita dapat lihat sendirilah bagaimana Jabatan Perikanan sendiri menghadapi cabaran tersebut. Kita panggil penyelam untuk bersihkan dan sebagainya. Baik, jadi untuk pukat yang terkoyak ini biasanya kita lihat bukan sahaja dapat mengganggu ekosistem, malahan dalam masa yang sama dapat memberikan contohlah kalau mungkin ada kita pergi menyelam dan sebagainya. Jadi keadaan di bawah memang agak tak bersih, kotor. Kita boleh katakan ni sampah lah. Yang Ghost net. Yang ada di kawasan dasar tersebut. Jadi mungkin para nelayan semua dapat cakna ataupun ambil perhatian bahawa ghost net yang tersekat ini dapat memberikan kesan yang tidak baiklah kepada ekosistem. Sebagai contoh. Baik, tadi kita dengar sedikitlah berkenaan dengan tukun, kemudian berkenaan dengan ghost net. Seterusnya kita nak lihat sendiri bagaimana Jabatan Perikanan Negeri Kelantan memelihara sumber melalui program pelepasan benih ikan ke perairan umum. Jadi kita nak lihat macam tadi kita dengar tukun, jadi bagaimana pembenihan ni berlaku misalnya. Baik, jadi boleh ceritakan sedikit. Untuk di perikanan darat lah dipanggil lah, sumber kita di sungai, di tasik, di badan air yang sedia ada, yang perlu kita manfaatkan. Jabatan saban tahun juga sebenarnya kita juga melepaskan banyak juga benih-benih ikan air tawar ke dalam sungai, pelbagai tasik dalam negeri Kelantan. Pada tahun lepas, kalau saya tak silap, kita melepaskan hampir 1 juta benih, pelbagai jenis benih ikan. Antaranya ikan lampam, udang galah. Udang pun ada? Udang ada. Udang galah, ikan baung, dan beberapa spesies-spesies yang kita panggil semula jadi ataupun spesies asli dalam perairan negeri. Jadi untuk kita nak lepaskan benih-benih ikan ke dalam perairan sungai kita atau tasik kita, kita pun juga tidak sebenarnya melepaskan sewenang-wenangnya lah. Kita ada, sebelum kami nak lepaskan ikan tu, kami kena buat satu panggil program inventory perikanan darat ataupun inventory ikan air tawar lah. Maksudnya kita akan menentukan kawasan-kawasan yang akan kita lepaskan tadi. Kita buat satu program ikan apa dalam sungai tu. Jadi kita akan buat, kita samplingkan, kita tetapkan satu kawasan, kita buat, kita letak jala, kita letak bubu, kita letak pancing, kita menjala. Cari ikan apa dulu ada dalam sungai tersebut atau tempat tersebut atau tasik tersebut sebelum kita
melepaskan ikan yang sama dalam tasik ni supaya dari segi ganggu ekosistem lah, dari segi biodiversity kita tidak mengganggu biodiversity semasa, dan kita juga tidak mahu memperkenalkan suatu spesies baru dalam kawasan semula jadi kita. Itu yang kita buat lah. Dan ikan-ikan ini kita ambil daripada pusat-pusat pengembangan perikanan. Kita ada pusat-pusat pengembangan perikanan, sama ada kalau di Kelantan kita ada di Macang lah. Kalau udang galah kita ambil benih udang galah ni di kampung Aceh, Perak. Kadang-kadang kita ambil benih ikan daripada pusat pengembangan akuakultur Perlok, Jerantut, Pahang, Bukit Tinggi, pusat ikan hiasan Enggur. Ikan-ikan ni pusat-pusat jabatan. Ini pusat yang saya sebut ni lah pusat-pusat jabatan lah. Selain daripada kegunaan akuakultur untuk ternakan, kita juga ambil ikan udang ni untuk kita bawa balik ke dalam negeri Kelantan ni, kita lepaskan ke perairan umum. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Jangan lupa teruskan bersama dengan kami selepas ini.